Tolong, kenapa aku tiba-tiba terapung ni? Itu kerana ketiadaan graviti, Aiman. Graviti? Apa tu? Graviti ialah daya tarikan yang menarik semua benda ke arah aku, iaitu ke arah pusat bumi. Jadi, macam mana graviti sebenarnya terhasil? Graviti terhasil kerana aku mempunyai jisim dan saiz yang besar. Semakin besar sesuatu objek, semakin kuat tarikan graviti itu. Kalau tiada graviti, apa yang akan terjadi? Tanpa graviti, semua perkara seperti air, udara, haiwan dan manusia akan terpelanting keluar ke angkasa. Sekarang kita nak menyelam pula, Aiman. Aku nak tunjuk ciri aku yang seterusnya. Aiman, tahu tak sebanyak 70% daripada aku ialah air. Lautan inilah tempat berjuta-juta hidupan lautan tinggal. Bumi, kenapa laut ni kotor sangat? Banyak sampah terapung di dasar. Itulah masalah besar sekarang, Aiman. Pencemaran laut semakin berleluasa. Kita sebagai manusia haruslah mengubah sikap. Kita di mana pula sekarang ni? Tadi kita lihat 70% daripada aku ialah lautan. Jadi, ciri yang seterusnya ialah 30% daripada aku ialah daratan. Di daratan terdapat pergunungan dan bukit. Di daratan terdapat tempat tinggal manusia, makanan dan juga oksigen. Semua datang dari tanah. Ini pula padang pasir. Terdapat banyak mineral datang dari kawasan kering ini, tahu.